Kalau nak beli kereta terpakai atau second hand, better ambil personal loan lepas tu beli ataupun ambil directly dengan Maybank ataupun any bank lah kan. Sebab interest kereta second hand selalunya lebih tinggi banding dengan interest kereta first hand. Yes, betul. Kalau you nak beli kereta second hand, memang harga dia punya interest yang you apply dekat bank tu lebih tinggi sedikit berbanding dengan kalau you beli kereta yang sama tapi kereta baru. Some of you guys might think that better ambil personal loan. Jawapan dia ada dua. It depends. Nombor satu, kalau you jenis orang yang kerja kerajaan, you boleh dapat kadar pinjaman personal loan yang rendah. Sebab personal loan pun dia pakai simple interest. Dia punya marketing dia akan pakai simple interest. Dia punya actual reduction balance sebenarnya lebih tinggi. Maybe 5-6%. Tapi bila dia market dia jadi 3%. Ini untuk orang kerajaan ya. Yes, then you go for it. Memang lebih baik. Sebab apa? Bila you buat macam tu, you dapat cash. Cash tu ataupun loan tu tidak ada cagaran. Dia tak dicagaran pada kereta. Walaupun you ambil duit tu untuk beli kereta second hand tersebut. Kereta itu tidak dicagarkan kepada bank personal tu. So, go ahead. Tadi saya cakap pasal orang kerajaan. Ada juga orang-orang yang kerja swasta. Dia pun dapat juga benefit kadar pinjaman rendah. Sebab apa? You kena faham. Bank, bila nak bagi pinjaman, dia akan tengok orang ni, dia akan default tak? Kalau dia default, maknanya dia tak bagus lah. Default tu maksudnya dia tak bayar balik dia punya installment tiap bulan tu. Orang kerja kerajaan susah nak default. Sebab selalunya pinjaman-pinjaman yang dia ambil ni akan dipotong melalui angkasa. So nak tak nak dia akan bayar juga. So sebab tu, bank boleh bagi kadar pinjaman yang rendah untuk orang kerja kerajaan. Tapi isu dia sekarang ni adalah untuk orang yang dia tak kerja kerajaan, dia tak kerja GLC yang ada deal dengan bank-bank semua ni, dia nak buat macam ini. Harga interest rate ataupun kadar pinjaman untuk orang biasa, untuk personal loan memang jauh lebih tinggi berbanding dengan kadar pinjaman kereta walaupun second hand. Kenapa? Sebab kereta second hand ni, walaupun dia second hand, kereta tu tetap dicagarkan kepada bank. Kalau you tak bayar, bank boleh cari kereta you, lepas tu dia boleh rampas kereta you, dia boleh lelongkan kereta you, maybe harga dia jauh lebih rendah berbanding dengan harga market, tetapi dia masih boleh dapat sebahagian daripada hutang yang dia telah bagi kepada you. So in my opinion, depends. Kalau you nombor satu, jenis orang kerja kerajaan atau GLC, go ahead, pakai personal loan. Make sure that kadar pinjaman dia lebih rendah berbanding dengan kadar pinjaman kereta kalau you beli kereta tu second hand dengan bank. Tapi kalau you bahagian nombor dua pula, you tidak ada akses kepada personal loan ataupun personal finance yang murah, lebih baik you apply straight daripada bank. Cuma kena hati-hati sikit lah. Kalau you tak bayar balik, kereta tu boleh kena tarik dan hutang tu akan tetap balik kepada you. Cuma anda beritahu lah, dah nak beli barang macam ni, dah nak berhutang, janganlah plan untuk tidak bayar.